Tak, saya sampai pecahkan cermin. Kenapa? Sebab aku tengok cermin, aku ni siapa? Oh, Dia kronik tu. Okey. Ini Kronik, heavy. Serius heavy. Wow. Dia jadi konflik identiti. Yap. Baik. Sekejap jadi itu, kejap Ya, jadi ini. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton dan juga mendengarkan Dol Podcast bersama dengan kami bertiga pada minggu ini. Nak angkat pasal pernah jadi gelandangan nak digigit di anjing. Tapi bila mendengar cerita Malangan Jalan Raya, Oh ya je. Tak apa. lakonnya. Lakor tinggi sangat. Walaupun saya tinggi hidung. Saya tak hidung tinggi. Ni paruh. Paruh keturunan. Sebab tu saya pernah cakap hari tu masa awak Aha. sahabat ni bersifat cermin. Yap. Dia telah memberi cermin pada diri saya untuk nampak siapa saya. Sebab apa? Aku buka pintu semua tengah tengah gelap. Tengah senang lenang kat luar. Yang aku separuh mampus kat dalam. Aku ni nak jadi apa? Kononnya Hellboy yang kelakar lah. Kan? Aku dah kat dalam. Macam itulah ibarat dia. So dia orang ni Nek dah ni. Dah. Okey. Sekejap. Oh, syak lagi. Boleh lagi sepon masuk. Semua masuk dalam. Okey. Kat. Saya yelah, bila kita time benda-benda macam tu, kita tak tanya pasal gaji. Setahun kontrak. Ismadi ni pernah Astro. Hidung dah tinggi. Saya Saiful Apek. Dengan style tu, Kak Oji pula makin ngam dengan saya. Memang menjadilah. Menjadi gandingan tu menjadi. Daya menjejer mata. Saya menangis bos. Saya Saya menangis tahun 99. Dia cakap macam ni lah Pul kan. Tak apalah, saya sign lah supaya nampak jangan kekok kan. Tapi saya tak boleh. Saya macam tak boleh tipu diri. Allah. Kau baliklah ke melodi. Saya agak Zaman tu dah ada netizen. Masa tu Betul lah kena maki. orang tak panggil netizen, orang panggil surat zen. Surat sud. Bermakna zaman tu dah ada maki-maki. Haters. Saya ingat Jian. Korek. Saya nak resign. Rancangan ini dirakamkan di hadapan penonton. Okey. Dia datang, semua datang, tiba-tiba yang pegang melutut apa semua minta maaf, nangis. Oh, dahsyat. Kau boleh respect tak haters macam tu? Respect. Dia lagi mulia pada kita. Betul.